ada sesuatu yang menarik bila kita baca dalam Quran. Pertama, bila kita baca ayat-ayat tentang jihad dalam Quran, ketika itu kita akan lihat bila sampai panggilan jihad, Allah telah meletakkan dunia di tempat yang paling rendah. Allah letak dunia di tempat qalil, akhirat di tempat akbar. Bila sampai seruan jihad kita tak pi, Allah kata, araditum bil hayati dunya, adakah kamu redha dengan hidup yang sikit dalam dunia ni? Allah mula perendah dunia. Kamu lupa akhirat yang besar. Bila kalimah jihad itu, semboyan jihad itu dipukul, Allah mula menghina dunia supaya kita tak cinta dengan dunia. Semangat kita nak menuju akhirat itu tinggi. Allah merendahkan dunia dengan akhirat. Yang kedua, yang menariknya ialah sepanjang kita baca Quran, Allah tak pernah puji sekali pun dunia di hadapan akhirat. Tak pernah. Dan yang ketiga, kalimah, satu perkataan nama dia dar. Dar. Dal, alif, ra. Dar. Dar boleh makna rumah, dar boleh makna negeri, dar boleh makna negara. Perkataan dar ini tak pernah Allah guna untuk dunia. Allah hanya guna untuk akhirat saja dalam Quran. Untuk menyatakan dunia ini, nak kata negeri pun tak boleh kerana dia terlalu sikit, tak kekal, dia hina, dia teruk, dia tak lebih baik daripada akhirat. Maka Allah kata, tilka darul akhirah, itulah dia negeri akhirat yang kami jadikan untuk kamu. Dunia Allah tak pernah panggil dengan nama dar, Allah tak pernah puji. Dan bila sampai seruan jihad, Allah selalu memperendahkan dunia untuk memukul semangat kita berjihad. Kerana tu ikhwan, kita tengoklah TV macam mana sekalipun, jangan sampai terlupa bahawa di sebelah sana ada orang sedang berjuang untuk menghancurkan musuh Allah dan Rasul. Dan kita mesti sokong ikhwan dengan apa sekalipun. Dan sepatutnya kunut nazilah yang kita baca tu, di samping kita sebut Allahumma ansuril Islam wal muslimin fil Palestin wal Iran. Ya Allah, tolonglah orang Islam yang ada di Palestin dan di Iran. Allahumma anji bermakna tolong ya Allah. Jadi ya Allah, tolonglah juyushil muslimin fil Iran, tentera-tentera Islam yang ada di Iran untuk melawan tentera-tentera musuh yang ada di Israel dan di Amerika. Kita kata Allahumma al'an Amerika wal Israel wa man walahum. Ya Allah, hang laknatlah, hang musnahlah Amerika, Iran, Amerika, Israel, wa man walahum, dan sesiapa yang bersama dengan mereka. Siapa saja nak tolong mereka ya Allah, damirhum, hang musnahkanlah mereka ya Allah. Zalzilhum, gegarkanlah jantung-jantung mereka ya Allah. Kau bunuhlah mereka, hancurkanlah mereka ya Allah. Kalban min kilabika, hantarlah tentera-tentera kamu ya Allah untuk memusnahkan mereka ya Allah. Hancurkan, kau lepaskanlah anjing-anjing yang ada di sisi engkau yang boleh musnahkan mereka ya Allah. Itu di antara doa yang mesti ada, kerana setakat ini dunia yang disandarkan kepada Islam, yang mempunyai kekuatan ketenteraan, hanya kita nampak Iran. Lain daripada itu tak nampak. Mana ada lagi yang dia ada ketenteraan, dia ada kekuatan dalam bentuk tentera dia, udara dia, laut dia, darat dia, yang dia sampai duduk peringkat dunia, dan dia boleh membuktikan dengan tentera tu dia lawan musuh-musuh yang dahsyat. Setakat ni hanya Iran, lain tak ada. Tapi kalau dunia Islam, dunia Arab, yang dia menonjolkan dia kaya, banyak. Dia nak tunjuk kata dia berduit, dia banyak. Dia nak tunjuk dia kereta mewah, dan dia boleh saluk emas dia kereta dia.
di rumah dia, di toilet rumah dia. Itu banyak. Tapi tentera yang kukuh setakat ni hanya Iran. Dan ketika ini janganlah kita mengangkat isu dia Syiah, kita Sunnah. Jangan. Kerana ini bukan medan perbicaraan dia. Medan ini medan pertempuran. Medan kita bertempur. Maka siapakah yang menjadi komander kita? Siapa yang menjadi ketua tentera kita? Kita ikut dia kerana nak berperang. Kita ikut dia kerana nak berperang, nak menumbangkan musuh. Maka mestilah ketika ini kita memberi satu kerjasama yang baik. Imah dalam doa kita sekalipun, ikhwan. Baik ikhwan, itu saya rasakan kalau di antara pertemuan-pertemuan kita, kalau saya tak sentuh, saya rasa macam berdosa. Berdosa. Saya rasalah. Maka kerana itu di mana pun pertemuan ini, semangat jihad seperti ini kena kita sampaikan. Kena kita sampaikan. Jangan kritik orang berjihad kalau kita tak berjihad. Ini masalah dunia ni. Dia apa pun dia tak buat, kerja dia kritik. Dia sampai peringkat dia kritik, dia kata apa? Bolehkah kita sokong negara Iran sedangkan mereka tu Syiah? Kita ni Ahlus Sunnah. Dengar sini baik-baik. Ni porah. Apa pun hang tak buat. Ingat senang kan nak lawan Israel? Bukan mereka nak lawan Israel, ingat senang. Siapa ada belakang dia? Dajjal duduk belakang dia. Belakang dia Dajjal. Esok Dajjal keluar, dia akan ikut. Dia akan sokong Dajjal itu keluar. Ingat senang kan nak lawan Israel? Keberanian, semangat, betul-betul kena berkobar. Tak kalau Iran tak boleh hantar peluru pergi ke Tel Aviv ke Haifa tu ke, tak boleh pergi. Tak boleh. Tempat-tempat tu tempat-tempat yang dahsyat. Syurga dunia mereka. Tu Amerika pula mai. Ingat senang kan nak lawan? Amerika mai bukan mai hantar kek, hantar peluru. Tu bayang semangat rakyat Iran macam mana. Semangat rakyat dia. Dan dunia Islam kena malu dengan pemimpin Iran. Kenapa? Satu pejuang dia mati. Dia kata dia tak akan benarkan pejuang dia mati sia-sia. Dia akan tuntut habis-habisan. Oh, dahsyat ikhwan. Kita tak ada semangat tu. So ketika ini kita mesti berbicara di atas keadilan dan kebenaran.